Rakan media, semalam ialah perbahasan peringkat jawatankuasa Kementerian Pertanian yang digulung oleh Timbalan Menteri Datuk Rohani. Saya dan Wabil Mahfuz secara khusus berbahas mengenai industri beras negara, dan kami telah membangkitkan perkara mengenai 9 pemilik saham asal di dalam Pernas. Mereka ialah Permatang Jaya Sdn Bhd memegang 38.89% saham dalam Pernas. Pertubuhan Peladang Kebangsaan atau NAFAS memegang 11.11%. Persatuan Nelayan Kebangsaan, singkatannya Nikmat, memegang 11.11%. ZAW Venture Sdn Bhd, ini milik bekas Bendahari Pemuda UMNO Malaysia, Allahyarham Datuk Zahari Wahab, memegang 5.56%. Simple Tech Sdn Bhd memegang 5.56%. Syarikat Perniagaan Peladang Mada memegang 11.11%. Syarikat Perniagaan Peladang Kada memegang 5.56%. Ilustrasi Hikmat Sdn Bhd memegang 5.55%. dan Sebiro Holding Sdn Bhd memegang 5.55%. Ini asalnya pada 11 hari bulan 7 95. Pernas diwakili oleh 9 kepentingan. Yang mewakili kepentingan peladang, nelayan dan penanam padi itu hampir 38% pada awal Pernas diswastakan. Baik. Pada 30 hari bulan 8 tahun 2003, 30 Ogos 2003, Permatang Jaya, ZAW Venture dan Simple Tech telah menjual ke semua pegangan mereka kepada Budaya Generasi Sdn Bhd. Budaya Generasi kemudian membeli juga daripada Mada, menjadikan Budaya Generasi memegang 55.01% saham di dalam Pernas. Okay. Itu kronologinya. Budaya Generasi dalam empire perniagaan Syed Mokhtar ini, bila kita semak, memang memegang kepentingan Pernas lah dalam Budaya Generasi, empire perniagaan dia. Baik. Beberapa bulan lepas kita dikejutkan oleh penglibatan pegangan Wang Tap, syarikat daripada Hong Kong yang memegang 32.1% saham dalam Pernas. Akibatnya timbul satu isu. Isu pertama ialah bagaimana boleh dalam sektor strategik makanan negara pihak asing boleh memegang sehingga 32%. Itu isu yang ditimbulkan. Dan Wang Tak beli melalui open market. Sejak tahun 2001 lagi dia memasuki pasaran. Sehinggalah dia umumkan 32. Pada waktu itu, garis panduan pemilikan asing FIC masih lagi berkuat kuasa. Antara garis panduan ini, perkara yang terkandung di dalamnya ialah bagi mengawal penglibatan pihak asing di dalam industri strategik negara. Makanan, utama rakyat negara ini beras. Kalau dipegang kepentingan oleh syarikat asing, ini isu strategik. Apabila perkara ini menjadi isu, maka kerajaan kemudiannya melakukan proses dan meminta trade wind untuk membeli pegangan daripada Wang Tak. Jadi 32% campur 55%. Vehicle Tan Sri Syed Mokhtar 2. Satu trade wind, satu lagi Budaya Generasi. 55 campur 32. Berapa besar? 87%. Ini isunya. Semalam kita membangkitkan, tetapi Timbalan Menteri tidak menjawab
sebaliknya meminta untuk diberi masa bagi memberikan reaksi. Soalan kita yang pertama ialah, adakah kerajaan mengambil kira risk mitigation strategy? Kalau sudah seorang memegang kepentingan 87% saham dalam Bernas yang memegang monopoli mengimport beras, apakah kerajaan bersedia dengan risk mitigation strategy? Itu tak dijawab. Tak dijawab. Kerana perkara ini akan membabitkan supply chain. If anything goes wrong dalam empire perniagaan Tan Sri Syed Mokhtar, itu akan memberi kesan dari segi supply chain. Dan apakah strategic risk mitigation strategy atau metodologi yang kerajaan ambil? Itu tidak ada jawapan. Kita juga bertanya, apa jadi kepada pegangan hampir 38% peladang, nelayan dan penanam padi yang diwakili oleh Nafas, Nikmat, Syarikat Perniagaan Kada dan Syarikat Perniagaan Mada. 38% sekarang ni, kalau Syed Mokhtar sudah pegang 87, berapa persen lagi sudah ditelan ke, swallow ke, atau mereka jual ke, atau apa? Sedangkan di dalam perjanjian shareholders, clause 7.2.1, dia menyebut mengenai first right refusal. Sebelum daripada share itu berpindah tangan di kalangan pemegang saham, tawaran bertulis dibuat di kalangan pemegang saham terlebih dahulu. Kita nak tanya, apakah clause 7.2.1 shareholders agreement dalam swastaan Bernas ini dipenuhi? Kalau dipenuhi, bagaimana berlaku monopoli yang begitu besar ke atas seorang tokoh perniagaan? Jadi isu-isu ini membangkitkan banyak persoalan yang tidak dijawab di Parlimen. Jadikan kita memilih untuk berkongsi dengan media supaya rakyat mendapat penjelasan. Terima kasih.